Assalamualaikum semua. So, video kali ni 7 Oktober, saya nak update setup yang berlaku pada hari ni, iaitu Sunlight. Zone kita dah identify berlaku. Alright, zone ni agak besar, which is 24 tick. Tapi siapa yang dah belajar berkenaan risk management should be tahu macam mana kita nak mitigate dengan keadaan macam ni. So, sekarang ni kita berbalik kepada setup tadi. Zone actually dah ada, kita dah tahu pada jam 12. Jam 12 kita tahu zone dah ada. So kita tak trade all the time, guys. Kita trade based on the zone. I mean based on the time. Time 12 ke 4. 12 ke 4. Ada ke tak? Tak ada, tak trade. So sekarang ni zone ada, setup pun ada. Candlestick arah. Candlestick arah. Kita akan cuba cari entry point within the buffer ataupun di dalam zone. Kita cari dekat situ. Siapa yang entry awal ke ataupun entry dekat dalam zone ke, kita cari that one. And then TP dekat TP1 at least. Alright, TP1 ataupun kita ada risk management macam mana kita nak break even, itu pun ada. So sekarang ni setup untuk hari ni alhamdulillah masih lagi berjaya. Tahniah guys.